Tuan-tuan dan puan, saya menyerahkan acara ini kepada Kak Irma untuk meneruskan. Ini bukan tazkirah malam Jumaat, ini forum intifada. Kak Irma, the stage is yours. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah pun nak penghujung rancangan ya. Jadi apa kata, tanpa kita melengahkan masa, bersama saya pada hari ini saya ada Dr. Sani Arabi Al-Kahari, CEO MAPIM, dan kita juga ada Puan Nurul Ain Harun, ya, seorang rakyat Malaysia yang terjerat di dalam Palestin ketika berlakunya pengeboman yang pertama baru-baru ini. Dan kita nak berkongsi dengan pertama Dr. Sani kita, seorang jago yang keluar masuk Palestin, pergi Syria, dan di Palestin saya dengar Doktor pernah terperangkap selama 12 hari sewaktu perang Hijatus Sijil. Ya. Tu 21 hari di dalam tu. Bolehkah agaknya Doktor untuk berkongsi pengalaman bagaimana terperangkap di dalam keadaan yang seperti itu? Sebab orang yang di luar sana dia tak nampak. Dia tahu cakap je. Ni yang merasai ni, bagaimana keadaannya? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Selangor yang amat berhormat Menteri Selangor, begitu juga dengan Ribat Fatimah Az-Zahra dan juga tim MAPIM bersama dengan semua agensi-agensi yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Biarpun malam ini kita mendekati dengan 2024, tetapi hari ini kita nak bersolidariti dan juga nak mengimbau semula apa yang telah kita lakukan pada 7 Oktober Kak Emma, yang mana pada ketika itu semua marah dan tak tahu nak buat apa, dan akhirnya kita lancarkan satu hashtag Israel Cuak, dan kita telah lancarkan Israel Koyak. Kenapa kita buat itu semua? Kerana daripada Malaysia kita nak bagi tahu kepada seluruh dunia, kita tak duduk senang, kita sedang marah dan kita sanggup buat apa sahaja. Soalan Kak Emma tadi tu bukan saya tak nak jawab. Saya rasa saya berkongsi rasa yang sama apabila Puan Noain juga masuk dalam bumi Gaza masa perang. Kisah saya memang bukan nak masuk masa perang. Saya dijemput oleh OIC Gaza untuk melihat merunding cara untuk pembinaan sebuah hospital di Gaza. Masuk dengan beg tarik, masuk dengan pakaian korporat. Akhirnya masa nak cop itu, dia kata selamat datang ke bumi Gaza dan sekarang ini sedang perang. Dan ketika itulah saya baru perasan bahawa saya ini tidak ada pengalaman dalam dunia perang, tak pernah jadi tentera watannya, tak pernah jadi pengakap pun. Jadi tiba-tiba berjumpa dengan perang yang sebenar. Apa yang saya boleh katakan Kak, yang orang Malaysia mungkin kena diberitahu, sewaktu perang dia akan ada drone sepanjang masa, dan bunyi drone itu sebenarnya bunyi drone yang mencari koordinat untuk bom. Dan selepas berapa ketika akan bunyi bom, akan bunyi bom, akan bunyi bom. Lama ataupun cepat, itu menandakan bahawa kita ini dah dekat dah dengan kematian. Nak tahu macam mana bom itu dekat? Apabila gegaran itu sampai kita pun rasa gegaran yang terlampau. Gegaran bom ke gegaran drone? Gegaran bom. Gegaran bom. Dan untuk ketika itu saya hanya ada sehelai baju t-shirt, dan juga saya ada baju-baju yang tak sesuai pakai. Saya masuk pada bulan 11 tahun 2012. Masuk terperangkap, dan akhirnya saya kata daripada saya mati katak, lebih baik saya pegang satu kamera DSLR
saya telefon kawan saya yang bawa ambulans di Hospital Syifa, saya nak join. Jadi Kak, apa yang berlaku, Join apa? join ambulans itu, duduk di belakang, mula-mula okey je. Mula-mula ambulans tu, dan suddenly dia buka siren, dan dia berhenti, dan kita tahu yang masuk itu sangat-sangat mendebarkan. Yang paling saya tak boleh Kak, dan sampai sekarang saya terkena dengan post trauma ni, adalah apabila yang masuk itu adalah anak kecil yang sudah terburai perutnya. Saya pegang kamera, kalau tengok dalam Facebook itu bergetar. Saya kata saya rela mati daripada saya tak buat apa-apa. Takut, of course takut. Kalau orang kata Allah, anak Gaza lebih kuat, tidak. Semua orang Allah izinkan untuk ada rasa takut. Tetapi Kak, macam mana kita nak fahami yang sebutan sampai satu keadaan kita berserah itu, tapi dalam keadaan kita tak benarkan jiwa kita melayang. Ini orang Gaza. Kalau ada orang kata, kalau ikut logik akal lah, selama 84 hari Gaza ini tak besar, 365 km persegi, maksud kata lebih kecil, setengah daripada Perlis. Kalau ikut logik kiraan kita, Gaza sekarang ini sudah ranap. Gaza sekarang ini jumlah kematian dia boleh katakan 90%. Kenapa Gaza hari ini masih boleh bertahan? Ini yang bila kita masuk dalam bumi Gaza, yang pertama yang selalu dia orang akan sebutkan, iaitu selamat datang ke Ardul Ribat. Ardul Ribat ini adalah tanah kebangkitan, tanah pembelaan, tanah yang special. Dan di tanah ini kita kena faham Kak, apabila saya dalam keadaan yang sukar ini, ada seorang sahabat saya kata apa? Dia kata jangan risau, kerana langit kami ini adalah langit-langit yang dipayungi oleh malaikat-malaikat. Saya kata betul ke? Dia kata tak percaya ke bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak doa yang masyhur, rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mendoakan secara khusus, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Doa ni macam doa makan, Allahumma barik lana. Tapi Syamina ni apa dia? Bumi Syam. Kenapa Allah kata bumi Syam? Tidak Allah kata bangsa Ajam ataupun bangsa Arab. Rupa-rupanya Syam ini adalah bumi akhir zaman. Syam ini bumi segala-galanya. Apa yang telah berlaku pada Syam? Yang pertama kita tengok, Syria sudah jatuh dan hancur. Saya pernah dicolek oleh pengganas di dalam Syria dan dilepaskan. Kita pernah menghantar bantuan ke dalam Aleppo. Abang Ali ada depan mata saya, pernah ikut. Hijaz pernah ikut ke Syria. Bumi-bumi yang Rasulullah doakan hari ini, dengan penuh rasa sedih kita rasa pilu bahawa dunia hari ini meminggirkan. Dan hari ini Palestin, Gaza itu kalau dia hancur, dah tak ada dah. Jadi hari ini Allah bagi satu miracle. Ini bukan by incident tapi by planning. Allah bagi miracle bahawa mereka masih lagi kuat, mereka masih lagi tekad, hatta mereka berani untuk menulis nama-nama di tangan, di kaki mereka, kerana mereka mengimpikan syahid. Mereka tahu sekejap lagi mereka tidur, bukan tidur nyenyak pun, dan mereka akan syahid. Dan mereka tidak ada apa-apa lagi. Sebagai contoh, sahabat kami, saudara Halabi, beliau dan keturunan beliau habis Kak. Nasab beliau habis. Di sebelah mak habis, di sebelah ayah habis. Dan ibu bapa beliau baru saja datang berkunjung ke Malaysia. Cerita tiap-tiap hari mendukakan. Dan paling terdekat adalah masjid yang paling lama kita bina 2011, sen by sen, duit-duit tuan-tuan. Allah terima amalan kita. 3 hari lepas masjid di Bet Hanun ini dimusnahkan sampai habis Kak. Satu panggilan saya terima, saya kata kita terlampau rasa pilu. Dia kata, Brother Sani, bagi tahu kepada seluruh kawan-kawan kamu
kawan-kawan kita di Malaysia, setiap kali kami dibunuh oleh Israel, setiap kali itulah kamu patut bangkit dan jadikan ini penguat kamu, kerana kami saudara kamu sudah syahid. Seorang syahid darahnya suci, disucikan oleh Allah. 1000, 10,000 satu dunia sekarang ini sedang bangkit. Jadi saya nak ambil pendekatan malam ini pertamanya untuk ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir kerana anda tidak berpihak kepada rejim Israel. Anda berpihak kepada perkara yang hak. Malu rasanya hari ini apabila orang-orang Eropah sedang membeli perjuangan ini. Mereka membeli dalam kadar yang sangat mahal. Mereka sanggup berhimpun di tengah-tengah bandar London, di tengah-tengah bandar Manhattan. Mereka mengkaji Al-Quran kah? Mereka kata macam mana ibu-ibu ini kuat sangat, macam mana anak-anak ini kuat sangat, apakah agama mereka? Dan di sebelah Eropah, it's not easy to get Al-Quran. Dapatkan Al-Quran, beli pula daripada Amazon, tunggu pula posting dia datang dalam bahasa Inggeris. Dia orang belik satu persatu dan mereka jumpa ayat-ayat Al-Quran yang menjawab segala persoalan mereka. Antara ayat Quran yang mereka nak bagi tahu adalah mereka jumpa dalam surah Al-Isra, bagaimana Allah bagi tahu orang Yahudi ini mereka berbuat kesombongan, mereka membuat kebinasaan sebanyak 2 kali. Dan Allah cerita juga, kami tak biarkan, kami akan hantar pemuda yang akan membinasakan mereka. Dan again and again mereka membelek Al-Quran tanpa mereka masuk Al-Quran, masuk Islam lagi. Tapi di TikTok sekarang ini sudah ada movement bahawa mereka teringin sangat untuk mendekati Islam. Dikala dunia Timur Tengah, minta maaf saya sebut, dunia Timur Tengah yang bercakap dalam bahasa Arab, yang melakukan puisi-puisi dalam bahasa Arab, tetapi dunia ini hari ini lalai dan leka, seperti yang mana kita tahu disuap-suap melalui proksi-proksi untuk melakukan projek-projek di bawah telunjuk Amerika dan juga rejim Israel. Bagaimana dengan kita, tuan-tuan? Saya tak nak puji rakyat Malaysia, tetapi yang kalamkan terima kasih rakyat Malaysia, jom bangkit rakyat Malaysia, adalah orang terdepan dalam kepimpinan Al-Qassam yang menyatakan bahawa Malaysia adalah jantung kepada Gaza. Tuan-tuan nampak simple ya? Kita nampak simple pakai kafiyah ini, pakai mafla, sehari kita retweet, sehari kita bawa bendera, sehari kita doa. Hari ini Israel yang ada Merkava tank, yang ada Apache, dihancurkan dengan perkara-perkara yang tak masuk akal. Hari inilah kita belajar, setelah berapa lama Israel tak kuat, Israel sedang berpecah, Israel sedang bertembung sesama sendiri. Dan kita sebenarnya umat Islam dan juga orang yang membela Palestin sebenarnya kuat. Hari ini kita dapat sekali lagi lihat apabila orang-orang yang kita tak kenali, orang-orang yang berambut panjang, ada blonde, yang duduk di France, mereka menggoncang sehinggakan di PBB kakak sudah berubah ala untuk menekan Israel. Dan insya-Allah kita nampak dalam sebulan 2 bulan lagi, apa yang tuan-tuan boleh perhatikan, apa dia? Iaitu kita jangkakan Israel akan mengaku kalah, tetapi dia akan menggunakan broker-broker daripada negara lain untuk menjadi orang tengah, untuk menyatakan bahawa kami bagi muka kepada Gaza untuk memberhentikan apa yang berlaku di Gaza. Tetapi hakikatnya sebenarnya mereka dah tak sanggup. Mereka sedang masuk musim sejuk. Tuan-tuan tengok di Gaza teruk, cuba tuan-tuan tulis dalam bahasa Hebrew, letak dalam Google dan cek apa yang berlaku kepada mereka. Mereka sekarang ini sedang berada dalam keadaan yang sangat-sangat getir.
Jadi maka benarlah apa yang disabdakan baginda Rasulullah, bahawa umat akhir zaman ini akan menjadi seperti buih-buih di lautan. Kita lemah, tetapi akan ada umat-umat, insya-Allah kita nak maklum kepada baginda Rasulullah yang kita cintai. Kami ini guraba, kami ini yang sikit, kami ini yang kecil, tapi insya-Allah kami wakafkan diri kami. Selagi hidup, kami tak akan benarkan Palestin, keluarga kami, tempat kerja kami, untuk berkata bahawa mereka menyokong rejim Zionis. Tidak. Jadi insya-Allah malam ini adalah tekad untuk kita. 2012 masa saya masuk, tuan-tuan, lihat depan mata, bau hangit depan mata dan menggigil sehingga tahap kita sendiri tak boleh nak pegang kamera dah. Saya pergi dan tidur di Hospital Syifa selama 2 malam, dan saya saksikan, wallahi saya saksikan sendiri betapa bau-bau di sekitar itu. Saya ini peminat aut, tetapi saya kurang meminati bau kasturi, tapi saya kenal benar bau kasturi, Kak. Subhanallah, bau-bau darah-darah yang ada di Hospital Syifa itu adalah bau-bau kasturi. Saya tanya kepada doktor ketika itu, ada pasang bakhur ke? Kata tak ada. Ada pasang pewangi-pewangi ke? Tak ada. Ada letak-letak pewangi ke kepada orang yang meninggal? Wallahi tak ada, dia kata. Ini kadang-kadang kami kalau nak tanam jenazah ini, kami rasa sayang. Pasal apa? Dia wangi sangat. Inilah perkara-perkara yang membuatkan mereka berkobar-kobar. Tuan-tuan tengok dalam TikTok, seorang syuhada, dia marah kepada seorang lelaki yang tak dapat tahan apabila keluarganya terbunuh. Dia kata, kenapa kau menangis? Ingat apa tujuan kita di dunia ini, dan at any time kau akan syahid. Aku mungkin akan jadi besok. Dan hari ini sahabat kita itu juga telah dipanggil oleh Allah untuk menghadap sebagai orang yang Allah kata special. Syuhada ni, tuan-tuan, dia tidak mati. Dia tidak mati, dia special. Jadi orang Gaza, dia berkobar-kobar, menanam azam, kalau boleh biarlah aku yang syahid. Yang tu. Jadi itu serba sedikit. InsyaAllah saya juga nak dengar perkongsian daripada Seri Kandi kita. Terkejut saya apabila melihat Puan Ain. Cerita pun lebih kurang terperangkap juga. Cuma dalam kisah Puan Ain, beliau adalah seorang Seri Kandi. Sudah pasti ceritanya lebih dekat, dan perang yang berlaku kali ini adalah perang paling panjang, paling teruk, dan ini adalah perang 2012, 2014 itu tak boleh consider perang, pasal dia sebutkan sebagai operasi. Kalau perang, maksudnya Netanyahu suruh seluruh Israel keluar dan jadikan Israel itu sebagai kubu-kubu mereka. Jadi yang rela pun keluar, yang pengakap pun kena keluar, watanah dia pun kena keluar. Itu perang, dan itu sedang berlaku dan tak habis lagi. InsyaAllah, Kak, saya tangguh dulu. Saya serah kepada Kak. Doktor kata doktor trauma waktu doktor terjerat di sana, dah 11 tahun doktor, tapi masih lagi tak berhenti-henti ulang alik masuk Palestin. Dah jadi macam orang Palestin, dah ada kekuatan dan keteguhan tu. Kalau saya tanya mungkin panjang lagi jawapan doktor atas kenapa masih lagi berjuang untuk Palestin dalam keadaan yang waktu itu trauma. 11 tahun Dan tadi sepanjang saya bercakap dengan Puan Nurul doktor, baru kenal tadi, persembangan dia, bertanya dengan dia tentang pengalaman dia terperangkap dalam tu, tidak lekang dari mulutnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saudara mara dia meninggal, Alhamdulillah. Saya macam terkejut dengan, ya bukanlah kata kita ni tak pernah sebut Alhamdulillah. Kematian itu macam satu keredaan yang luar biasa dari Puan Nurul. Boleh tak saya nak tahu bagaimana agaknya Puan Nurul merasai kekuatan itu, mendapat kekuatan itu, kesabaran itu dalam terperangkap 37 hari
perang di dalam Palestin, sedangkan niatnya pergi untuk berbulan madu. Bismillah. Ini lagi tragis tau daripada doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjemput saya di sini untuk berkongsikan kisah saya. Jadi bila tercetusnya, ialah saya pertama kali, dan saya, sebab sebelum saya pulang tu ramai kawan-kawan suami cakap, Nur, it's okay, go, ask Muhammad to go back. Muhammad 9 tahun dah tak balik jumpa keluarga. Saya tak pernah berjumpa dengan keluarga mertua saya. Itu adalah pertama kali. Jadi kami decide untuk balik. Subhanallah, masa saya masuk tu, saya terkejut. Saya kata, ini Gaza ke? Sebab apa yang ada dalam kepala saya ialah Gaza satu tempat yang mungkin bangunan yang kuno. Ya, betul. Kuno. Allahu Akbar. Tapi tak kan? Tidak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sangat cantik. Sangat cantik. Ada hotel mewah, ada restoran mewah, alhamdulillah. Ada kafe. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadinya saya cakap dekat suami, ini macam Hollywood. Sebab dia punya macam tepi pantai tu ada kerusi-kerusi, color-color, Masya Allah, Masya Allah. Jadi bila tercetusnya perang, saya ni seorang wanita dan pertama kali dan tak pernah pun terfikir saya akan hadap benda tu. Jadinya Alhamdulillah, Alhamdulillah, dari berjuta-juta rakyat Malaysia ni Allah pilih saya untuk melihat sendiri sebelum dan selepas. Sekarang ni saya rasa 70% dah musnah mungkin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ibu mertua saya punya, consider suami saya punya pakcik, alhamdulillah syahid. Seminggu lepas, 2 hari lepas, anak buah ibu mertua saya juga syahid. Alhamdulillah. Orang yang saya jumpa sebelum-sebelum ini, kawan baik saya di Dubai, ayah dia syahid kerana kesejukan. Alhamdulillah, di Gaza. Alhamdulillah. Ya, semua di Gaza, di Khan Yunis. Ya. Bila saya di sana, macam doktor cakap tadi, mungkin itu pertama kali bagi saya 10 mayat di hadapan saya yang berdarah-darah, yang orang kata, ya Allah, itu sangat baru bagi saya. Saya sampai berdiri, saya pegang phone, saya genggam tangan saya cakap, Allahu Akbar, mungkinkah lepas ni aku punya turn, mungkinkah lepas ni aku yang akan berada di situ. Macam doktor cakap tadi, subhanallah, saya ni bau kasturi ke, bau apa ke, saya tak pandai, tak tahu. Jadinya ada satu mayat lalu di hadapan saya. Masya Allah, saya kata wanginya lah, mungkin orang pakai perfume. Saya kata takkan orang tu dah pergi dah, mana datangnya bau wangi ni? Saya kata okeylah, tak apalah. Saya cakap, Masya Allah, bau wangi ni tak hilang pula. Sedap je bau dia, bau yang saya tak pernah bau sebelum ni. Jadinya bila jenazah-jenazah tersebut mereka angkat untuk naik ke lori, saya kata, oh Masya Allah, betul lah apa yang saya dengar sebelum ni, bau wangi orang yang syahid ni. Masya Allah, Masya Allah, memang bau daripada jenazah tersebut. Saya kata, Allahu Akbar, betapa indahnya syahid ni, betapa cantiknya syahid ni. Jadi saya berjalan terus, sebab masa tu actually saya pergi ke tempat tersebut untuk pengecaman mayat bira saya punya adik yang 3 hari sebelum. Saya duduk dengan beliau, bergelak ketawa. Dia masak untuk saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masa tu tak jumpa lagi mayat beliau. Saya dapat tahu masa saya tengah breakfast, rumah dia dibom. Tapi Alhamdulillah, saya cakap dekat mak dia, saya jumpa dekat mak dia.
ialah hati seorang ibu. Bila saya turun, saya tengok mak dia menghadap ke dinding dan berdoa. Saya cakap, Umi, InsyaAllah Fadia safe. InsyaAllah Fadia go out to vibrate. InsyaAllah Fadia go and charge her phone outside. InsyaAllah her safe. She will be safe. InsyaAllah. Lepas tu, Alhamdulillah saya jalan. Saya sendiri pergi tempat pengecaman mayat tapi tak jumpa. Jadi saya dengan suami decide untuk balik. Di hadapan saya, kita dekat sini Masya Allah ada van jenazah, tapi di sana van jenazah tu, ambulans semua tak cukup. Jadi mereka naik donki, naik lori air. Di hadapan saya kata jenazah dan lori air. Ada seorang ahli keluarga berdiri dan dia laung, Allahu Akbar, syahid. Alhamdulillah, jannah, ya Allah, jannah. Ini pertama kali bagi saya sampai tak boleh berjalan. Saya cakap dekat suami saya, sayang sekejap. Saya tunduk, suami saya kata, awak okey? Dia kata, sebenarnya awak kuat. Dia kata, tanpa awak sedar, kita dah 3 kali dah terselamat daripada bom. Dia kata, you kuat. Dia kata, mungkin you tak sedar, tapi saya bagi tahu dekat you, kalau kita mati pun kita mati syahid. Sama juga apa yang disampaikan oleh suami saya. Saya cakap dekat ibu saya, pada mulanya beliau minta saya macam, Kak baliklah kak. Sebab bila tercetusnya konflik tu, ibu saya kerap call dan menangis. Saya cakap, Ma, kakak di sini buat kerja aman. Saya kata, kakak di sini Allah hantar untuk bantu rakyat di sini yang pada awalnya mungkin ialah satu percutian. Saya kata, Alhamdulillah dari berjuta-juta rakyat Malaysia, Allah tu pilih kakak, Mama. Kalau kakak mati pun kakak mati syahid. Mama patut bangga dengan anak Mama, bukannya menangis. Alhamdulillah. Selepas daripada tu, mak saya call, Assalamualaikum kakak, kakak sihat? Kakak okey? Saya kata, Alhamdulillah okey. Kekuatan tu, Masya Allah, saya dapat juga kekuatan tu dari anak-anak buah saya dan suami saya. Dan sepanjang 37 hari di situ, apakah yang pengalaman ataupun apakah pelajaran, pengajaran yang paling kuat sehingga ke hari ini dipegang oleh Nurul ketika berada di sana 37 hari itu? Pasti ada satu benda yang you pegang sehingga hari ini. Sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Itu yang saya belajar. Daripada 7 hari bulan sampai ke hari ini, mungkin 83 hari atau 84 hari, tiada electricity dan tiada air di sana sekarang. Di sana masih tiada. Dan Nurul masih ada ramai saudara mara di sana kan? Ya, dan masih. Adakah keadaan mereka selepas gencatan senjata tu bertambah baik atau bertambah buruk? Bertambah buruk. Masa saya berada di sana, sekarang mungkin 5 kali ganda teruk daripada bila saya berada di sana. Mungkin orang kita terlupa tentang perkara tu. Mereka ada yang tidak tahu, ada yang mungkin berasa sudah cool down. Tidak ada lagi, tak ya? Tidak, makin teruk. Makin teruk. Keluarga saya sendiri dah keluar daripada rumah. Sebab tank dah ada di situ. Tank? Ya, tank. Rumah sepupu rapat suami saya pun yang berdekatan, macam rumah ayah mertua saya di sini, macam di kemah saya tu, rumah tu dah roboh. Rumah sepupu semua depan mata berlaku. Semua depan mata. Dan kekuatannya Alhamdulillah, satu kekuatan yang luar biasa ya. Saya percaya Nurul yang berada di Palestin, sebelum di Palestin dengan balik dari Palestin, adalah Nurul yang berbeza. Ya, betul. Pasti ya. Kita juga yang ada pada Dr. Sani, kita tahu. Saya tengok kekuatannya Masya Allah luar biasa kepada mereka-mereka yang selalu membuat kerja-kerja kebajikan untuk membantu yang di luar. Jadi kita dah di penghujung waktu sangat. Saya nak yang terakhir daripada doktor. Doktor, mungkin ada sesuatu yang boleh doktor katakan
kepada aktivis-aktivis di luar sana, rakyat Malaysia di sana, bagaimanakah cara mereka hendak kita atas rasa susah kita kepada umat. Rupa-rupanya Allah bagi anak yang soleh, Allah bagi isteri yang baik, Allah bagi rezeki yang tak putus, dan Allah bagi apa saja problem yang kita lalui, Allah tak pernah letak satu kebuntuan. Sebenarnya itu adalah nikmat. Jadi tuan-tuan, tadi Kak Irma ada tanya kepada saya, kenapa Dr. Sani keluar masuk balik? Dia bila kita tengok satu rumah yang sedang terbakar, Kak, kita anggap kita ada di bawah dan orang lain tak ada. Seorang anak sedang minta, ya Ammu Sani, please help. Dan kita kata apa kepada anak tu? Kita confirm, kita akan kata, tunggu sekejap, aku pergi cari orang untuk bantu keluarkan. Pasal kita tak kuat. Mampukah kita bagi harapan palsu kepada anak tu? Kita keluar dan kita lari terus. Ini yang selalu saya sebut kepada sahabat-sahabat saya. Dan sepanjang 10 tahun ini saya saksikan kawan-kawan saya, Allah ambil mereka dalam keadaan husnul khatimah. Mereka nak syahid tapi Allah tak izinkan, tetapi mudah-mudahan mereka syahid daripada dunia Malaysia ini sendiri. Apa yang kita perlu buat selain daripada kita tekadkan kepada keluarga kita? Saya jadi macam ni tuan-tuan kerana ibu bapa saya senantiasa bawa saya untuk kuat azam dengan Palestin. Semasa pergaduhan yang dulu-dulu pada TV 10, saya selalu kata depan mak saya cikgu, saya kata kepada mak saya, Mama, dia orang ni asyik bergaduh saja, patutnya dia orang macam ni, dia orang macam ni. Saya cakap depan televisyen. Mak saya kata apa? Jangan cakap depan televisyen, buktikan, one day pergi selesaikan, change the world. Subhanallah, doa ibu, perasan tak perasan, saya masuk ke dalam bumi Gaza, masuk ke dalam bumi Syria, ini dan itu. Dan MAPIM hari ini tuan-tuan dah bagi duit, kita dah hantar lebih kurang dalam 100 tan dengan kerjasama di bawah naungan Wisma Putra. Dan lagi 6 hari nanti insya-Allah MAPIM akan pergi ke Mesir untuk hantar lagi 20 kontena. Dan kita tak akan berhenti. Betul, perang mungkin besok tak akan selesai. Dan jangan cepat gelojoh, jangan cepat berputus asa. Kadang-kadang anak muda ini dia mula-mula hangat, Kak, lepas tu dia rasa seolah-olah dia duduk dalam kalangan yang tidak viral lagi dah, dan dia mula pudar. Tuan-tuan, kemenangan itu jangan kita tunggu besok. InsyaAllah mungkin sebelum kita mati, mungkin kemenangan kita tak nampak, tetapi proses itu kita ada. Begitulah yang berlaku seperti yang mulia Maulana Helmi sebutkan sebentar tadi. Dalam peperangan Islam, Kak, kita tak pernah bawa jentera-jentera besar. Kita lawan, kita senantiasa kecil, tetapi jumlah musuh membawa segala bala tentera begitu besar. Perasan tak? Kita bukan dari sudut kuantiti, kita dari sudut kualiti. Kualiti apa yang kita ada? Iman. Hari ini orang Israel, tentera Israel yang lari daripada peperangan, apa yang dia sebut di dalam TikTok yang sempat dirakamkan? Pertama dia kata, kami dah jadi bengong. Macam mana nak lawan dengan orang yang suka nak bunuh kami dan suka juga kami bunuh dia orang? Tuan-tuan perasan tak, orang Islam ini, tentera Al-Qassam ini, dia memang tekad untuk memerangi kumpulan-kumpulan yang jahat ini. Tetapi tuan-tuan cuba tengok, satu pun wanita tidak dibunuh, satu pun kanak-kanak Israel tidak ditembak. Kerana ini disiplin perang Islam perfect, sempurna. Tetapi tuan-tuan akan tengok tentera mujahidin, kenapa mereka ini susah sangat nak syahid? Kerana pemikiran mereka bukan mendabik dada, pergi buka dada, tolong tembak sekarang, aku nak syahid. No. Pemikirannya, kalau boleh, cuba dan cuba, pertahan. Tiba-tiba, syahid dah. Aku dah dekat syurga. Dia macam tu. Jadi, that's why lah kita tengok tentera Al-Qassam masih lagi kuat. Ditanya, berapa lama lagi boleh bertahan? Tentera Al-Qassam kata, kami boleh bertahan 6 bulan lagi. Dahsyat.
pasal kemenangan Islam itu, bumi Al-Qassam ini, bumi Al-Quds ini mestilah dipelihara. Dan mereka ini tuan-tuan membuatkan Israel takut sangat. Itu kita kata Israel cuak. Kenapa cuak? Kerana apabila seluruh empunya tanah ini bangkit dengan lillahi ta'ala, tak nak patah balik lagi dah, akan cuba ambil seboleh-bolehnya. Dan insya-Allah saya menjemput sahabat-sahabat yang ada pada hari ini untuk sama-sama kita buka laman web www.tabunggaza.com. Tuan-tuan boleh, kalau tuan-tuan dah bagi dah pun, tuan-tuan kata insya-Allah aku nak bagi lagi. Ini soal hati dan soal iman. RM1 juga sampai, 100 juga sampai, 1000 juga sampai. Semalam alhamdulillah ada seorang yang bertemu dengan kita dan beliau mengkalamkan, memberi jaminan bahawa beliau akan membina sebuah sekolah dengan nilaian RM4 juta di dalam Gaza. Dan apabila kita terangkan lagi bahawa anak-anak di Gaza ini, tuan-tuan tengok video tadi, terketak-ketak. Saya jumpa anak-anak Gaza ini tuan-tuan, dia duduk senyap saja. Bila kita sapa dia terkejut. Dan kadang-kadang dia akan menangis seorang diri. Ini yang dinamakan post-war trauma. Bukan anak Gaza saja, tetapi ibu-ibu yang melihat mereka ini human dan mereka melalui saat yang susah. Jadi apa yang kita boleh buat? Pertamanya, teruskan di dalam Facebook, di dalam TikTok, di dalam Instagram untuk mewar-warkan apa fakta yang ada. Jangan rasa berputus asa, share. Kerana orang di Gaza susah dapat internet. Dan bila dia orang dapat internet, dia macam kita juga. Bila dapat internet nak hantar mesej kepada keluarga, okey tak? Tak okey tak? Dan antara yang dia dapat lihat, mesej banyak masuk, kita hantar kepada dia bahawa tengok orang Malaysia buat himpunan, tengok orang Malaysia hantar duit, tengok orang Malaysia sedang buat kontena nak hantar kepada kamu. Jangan sedih, kamu sentiasa di hati kami. Malaysia, Malaysia, Malaysia. Ini kita masih buat lagi. Kalau ada orang tak nak buat, dia kata kami dah letih dah. Allah boleh gantikan tempat kita dengan orang yang kita tak kenali. Mungkin orang yang tidak berhijab pun, mungkin orang yang bukan Islam pun, mungkin orang yang bertatu. Allah boleh bolak-balikkan hati dan jemput dengan keimanan dan hidayah untuk mempertahankan Gaza. Jadi hari ini, siapa yang hadir, siapa yang tengok melalui online kita, tahniah kerana anda berada di kumpulan yang ghuraba, kumpulan yang kecil, kumpulan yang di dunia ini kecil saja, tetapi insya-Allah satu ketika nanti apabila kita haus nak cari satu susuk yang kita rindu, kita cinta, berbaris panjang dan kita berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta syafaat. Kita mahu baginda Rasulullah senyum dengan kita, kerana tahu bahawa kerdil-kerdil kita juga kita telah buat sesuatu untuk ummah. Malam ini mari kita nekatkan diri kita doa, solat hajat khusus, orang tak nampak tapi buat. Dan yang ketiga, zahirkan dalam bentuk tindakan. Kalau ada duit yang lebih, kita bagi yang terbaik, kerana Allah bagi satu garanti, sesiapa yang bersedekah, Allah tak pernah bagi dia miskin. Itu garanti daripada Khalik, tak pernah akan miskin. Ada orang dia ada 50 je, dia ambil 50 dia bagi. Kerana kita tak boleh berhenti. Mereka perlukan blanket, dah masuk musim sejuk, dan sejuk di sana sejuk yang menggigit. Negatif 14 Celsius, 17 Celsius di Gaza. Dan akhir sekali tuan-tuan, kita satu hati kita semua. Kalau ada saja event pasal Palestin, kita turun. Kita turun kerana yang sedang melihat ini bukanlah kamera-kamera yang berada di sekeliling kita. Yang sedang memerhatikan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tahun 2024 kita doakan, kita jaga wuduk kita. One very soon day
kita akan bersolat bersama-sama di Masjidil Aqsa setelah Masjidil Aqsa dibebaskan. Takbir! 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 Jazakallah. Alhamdulillah. Dan mungkin untuk terakhir pesanan daripada Nurul untuk yang ada bersama kita pada malam ini untuk perjuangan. Saya nak sampaikan salam keluarga saya kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebab macam doktor cakap tadi, bila diorang dapat buka internet, ya benda-benda ni sampai. Dia kata diorang tag saya. Dia kata, "No, even you, not just you, all the Malaysian, Masya Allah, not like the other country." Saya kata, oh. Dan dia cakap, "Send my salam to all Malaysians. Speak loud about Gaza, about Palestine. Don't stop." Jadi saya di sini nak sampaikan salam untuk semua. InsyaAllah soon kita akan menang. InsyaAllah. Dan terus saya minta sangat-sangat, macam doktor cakap tadi, teruskan berkongsi rezeki bersama mereka. InsyaAllah. Saya juga, saya nak bercerita dekat sini sampai esok pagi mungkin takkan habis. Jadi saya bukukan cerita saya. InsyaAllah sebahagian daripada pembelian buku akan disalurkan ke Gaza. Dan topi 100% akan disalurkan ke Gaza. InsyaAllah. Ya, jadi dalam kita memberi, apa saja boleh kita berikan untuk Gaza. Boleh dapatkan di mana tu Puan Di booth. Saya ada buka booth di sini. InsyaAllah boothnya di belakang MAPIM. Nampak saja LED MAPIM itu. Dapatkan, bagi bacaan itu kepada anak-anak, insyaAllah. Saya juga telah terima dan saya telah baca. Saya menitiskan air mata kerana it's not easy. Nak pergi ke Rafah sendiri pun 21 checkpoint. Daripada Kaherah nak pergi ke Rafah, sahih? Susah. Ya, jadi kita ada sahabat-sahabat di depan sana. Inilah dia yang saya katakan perjuangan, ya. Perjuangan ini tak semua orang ada. Inilah dia keajaiban sebuah keikhlasan dalam berjuang untuk ummah. Dan saya doakan mudah-mudahan Dr. Sani, mudah-mudahan Nurul Ain, mudah-mudahan semangat yang ada dalam diri mereka ini dapat saya ambil sedikit untuk saya bersama-sama mereka memperjuangkan saudara-saudara kita di Palestin. Teruskan dan pasti insya-Allah akan tiba waktunya Israel akan tumbang. Jadi saya akhiri pada malam ini. Doktor, terima kasih sekali lagi Nurul Ain atas perkongsian ini. Teruskan perjuangan. Palestin masih memerlukan orang-orang seperti anda. Dan kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.